Dalam hidup ini, ramai menyangka mereka sedang mencari ilmu, mencari kebenaran, mencari ketenangan. Tetapi orang-orang lama berpesan, tidak semua perjalanan bermula dengan pencarian. Ada perjalanan yang bermula kerana kita sedang dipanggil. Dalam tradisi Melayu lama, mencari bukanlah kerja lidah atau akal semata-mata. Mencari bukan sekadar membaca kitab, mengembara tempat jauh atau mengumpul gelaran dan nama. Kerana jika pencarian itu lahir dari ego, ia hanya akan membawa kita berpusing di tempat yang sama. Orang Melayu dahulu memahami satu perkara. Jika engkau benar-benar layak, engkau tidak akan mencari. Engkau akan ditemukan. Sebab itu, dalam banyak kisah lama, ilmu tidak datang kepada orang yang angkuh, tetapi kepada mereka yang rendah hati, yang sanggup diam, menunggu dan membersihkan niat. Ada sesuatu yang lebih besar daripada usaha manusia. Dalam kepercayaan orang Melayu beragama, setiap langkah hidup berlaku dengan izin Tuhan. Jika seseorang sampai ke satu titik kefahaman, itu bukan kerana dia terlalu bijak, tetapi kerana hatinya dibukakan. Sama seperti besi yang bergerak ke arah magnet, bukan kerana besi itu hebat, tetapi kerana ada daya yang menariknya. Begitulah manusia dengan kebenaran. Kita tidak memiliki kebenaran, kebenaranlah yang memilih kita. Namun, orang-orang lama juga mengingatkan, tidak semua besi boleh ditarik. Besi yang berkarat tidak akan bergerak walau magnet sekuat mana. Dan karat itu adalah keegoan, rasa diri paling tahu, rasa diri paling hebat, dan keinginan untuk dipuja. Dalam dunia hari ini, ramai bercakap tentang ilmu, tetapi sedikit yang sanggup membersihkan hati. Sedangkan dalam tradisi empayar dunia Melayu, adab sentiasa mendahului ilmu. Tanpa adab, ilmu menjadi racun. Tanpa rendah diri, kebenaran tidak akan mendekat. Sebab itu, jalan orang Melayu lama bukan jalan tergesa-gesa. Mereka tidak mengejar keajaiban. Mereka menjaga keseimbangan. Mereka tidak mendabik dada dengan kebolehan, tetapi menyembunyikan kelebihan. Dalam silat, dalam ilmu, dalam kepimpinan, orang yang benar-benar tinggi kelihatan paling biasa. Inilah entiti empayar dunia Melayu. Kuat tanpa riak, dalam tanpa perlu menunjuk, dan dekat dengan Tuhan tanpa perlu mendakwa. Jika suatu hari hidupmu berubah, jika engkau dipertemukan dengan guru, dengan ilmu, dengan kefahaman, jangan sangka itu kerana amalanmu semata-mata. Itu mungkin kerana engkau sedang diuji untuk kekal rendah hati. Kerana sebaik sahaja seseorang menyangka, aku sudah sampai, saat itulah dia sebenarnya mula tersesat. Dalam perjalanan hidup ini, hanya ada dua keadaan. Sama ada engkau mengejar dunia, atau engkau membiarkan dirimu dipimpin oleh kebenaran. Empayar dunia Melayu tidak mengajar kita menjadi hebat di mata manusia, tetapi menjadi jujur di hadapan Tuhan. Jika engkau rasa tersentuh, mungkin bukan kerana kata-kata ini indah, tetapi kerana panggilan itu sedang sampai kepadamu. Bersihkan hatimu, rendahkan egomu, dan bila tiba masanya engkau tidak perlu mencari, engkau akan dipertemukan. Ini bukan sekadar cerita, ini warisan jiwa. Inilah empayar dunia Melayu.